Waktu I pregnant kan, I memang stop pakai sunscreen sampai kulit burn sebab I tak tahu mana yang selamat nak pakai kat muka. Chemical sunscreen kan tak elok untuk ibu mengandung dan ibu menyusu. Tapi physical sunscreen macam ni pula, ya Allah, patchy yang amat. Macam pakai foundation. Sebelum ni selepas, nampak tak beza warna kulit tu? Dia tak nampak natural. And every time I pergi Thailand, I masuk diorang punya drugstore, mesti nampak this brand. And korang tahu tak, skincare Thailand semua best. Ni Mizumi UV Water Serum. I've been using this sunscreen for quite some time sebab ni elok untuk pakai waktu you pregnant and you breastfeeding. I kan tengah breastfeeding sekarang kan. It has a very light texture. So kalau korang blend, sangat senang blend. Bagi effect tone up sikit tapi takkan buat nampak kelabu. Nampak I dah blend half face. Ni tak pakai, ni pakai. Sesuai untuk orang yang kulit sensitif. Kalau you nak pergi pantai, nak pergi snorkeling, boleh pakai sunscreen ni juga sebab dia coral safe. So ni bila I dah pakai satu muka. Cantik kan finishing dia. I dah faham lah kenapa sunscreen ni viral at 4 million so dekat Thailand. Sebab it is so good untuk you pakai daily and very good untuk your skin. Nak beli pun senang, you tak payah pergi Thailand. Dia orang jual kat Watsons. So kalau you nak try, you boleh beli dekat your nearest Watsons.